datang juga ya. Kenapa awak cakap macam tu? Tak tengok pun saya dah tahu isinya. Ha? Tak lain mesti cerita dia meninggikan dirinya dan gambarnya tu. Tapi cubalah awak buka dulu. Siapa betul awak ni, Doraemon? Dia tulis suratnya dari villa di semenanjung Yojo. Dari vilanya? Geramnya. Dia ajak Jaya dan Shizuka bersama. Minta saya tengok. Biar saya baca. Kami begitu seronok setiap hari kami bermain bola dan menyertai renang jarak jauh. Rugilah awak sebab awak tak ada bersama-sama dengan kami. Dia cakap macam tu, dia tak ajak saya. Macam mana saya nak pergi? Kalau dia ajak, saya pergilah. Tengok. Tangannya menarik geramnya saya. Lepas tu makanannya pula tentu yang segar-segar sebab cari sendiri di dalam laut. Apalah tak ingin langsung. Alamak, geramnya. Minta sini. Saya tak heranlah. Doraemon. Sebenarnya awak nak pergi kan? Dengan pintu ni awak boleh pergi ke mana saja. Tapi kalau saya pergi ke tempat macam tu pun bukan saya boleh berenang, Doraemon. Kalau begitu, tak payah pergi. Saya nak pergi tapi macam mana nak buat ni? Doraemon, janganlah batalkan. Kejap nak pergi, kejap tak nak pergi. Yang mana satu ni? Cakaplah betul-betul. Saya tak nak masuk ke dalam laut tapi nak bersesiar di laut. Awak ni selalu saja cakap benda yang pelik-pelik lah, Nobita. Tapi... Baiklah, saya akan jadikan kenyataan cakap awak yang pelik-pelik tu. Doraemon! Masalahnya tali pengelak air ini boleh pecah atau tidak. Baiklah, kita buat kajian sekarang. Ikatkannya begini. Cuba awak siramkan air. Dari mana-mana pun tak apa. Jaga ya. Air itu tak sampai pun pada saya. Di sinilah semenanjung Yojo. Wah! Laut! Wah! Itulah Villa Sunio. Sebenarnya. Kalau kita ajak Nobita sama kan bagus. Tak bolehlah sebab dia tak kerti berenang. Geramnya saya. Tak apa dah, Mama. Awak cubalah lebih kurang 3 meter, boleh kan? Nak main kereta api ke? Taklah. Mulakan. Ada lubang di laut. Benda ni digunakan untuk menjauhkan air. Jaga ya. Kita sekarang berada di laut. Macam mana? Cantiknya, saya suka. Saya dapat rasa air laut lah. Ada ikan lah. Saya akan lepaskan awak ya. Boleh tak ambil gambar saya sedang berenang? Ini dia. Cepat. Dah ambil dah? Tak ambil pun. Tengok. Nampak macam awak lemah saja. Kita ambil gambar dalam gelung ni ajalah. Sedia. Mula. Doraemon, siputlah. Siput, lokan, semuanya ada. Mari kita makan benda-benda ni nak. Sedapnya bau. Asap keluar dari laut lah. Mari kita pergi tengok. Mari. Kenyangnya perut saya. Mari kita main pula. Kita main kejar-kejar ya. Tunggu. Kejarlah saya cepat, kejarlah. Tengoklah saya, Doraemon.
asap kecil pula yang keluar. Macam main kejar-kejar pula. Bok jatuh ke tempat kita. Merosaklah. Ini nampaknya tak boleh diperbaiki. Baiklah, saya akan buat sesuatu. Apa nak buat, Doraemon? Apa bendanya ni, ha? Kenapa pula kita naik atas nampak kertas ni? Teruknya,